Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita lagi kurang dari seminggu kita dah menyambut Idul Adha pula. Masa berjalan begitu cepat. So hari ini I nak share sedikit tentang Imam Mahdi. Seperti apa yang kita lihat di sini banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan kemunculan Imam Mahdi, banyak yang daif iaitu hadis palsu. Jadi kita nak kena, because banyak orang yang cakap tentang umur Imam Mahdi, bila dia nak datang, banyaklah. So kita tak boleh ragu lagi hadis daripada Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi pada bab ni sampai darjat hasan. So tapi banyak hadis-hadis ni yang like I said, hadis dia hadis palsu. Okay, kita boleh tengok reference dia kat bawah tu. So I kasih reference, jadi kita sama-sama boleh check di reference ni, macam mana kita nak tahu hadis ni sahih ataupun tidak, siapa dia punya perawi, sanad dia ni semua. Seterusnya daripada Sunan Ibnu Majah. Okay, kat sini I both hadis in English sama bahasa Melayu lah. Jadi kat sini daripada Sunan Ibnu Majah, hadis nombor 4085. Darjat hadis ni sahih. So dalam hadis ni menurut Al-Albani, Ali Al-Qari berkata Allah akan memperbaiki urusannya dan mengangkat darjatnya dalam satu malam atau dalam satu saat dalam satu malam, hingga orang-orang yang diberi kuasa akan bersetuju dengan kekhalifahannya. Okay, I nak dalam video ni I nak share, dan penghujung video ni I nak kita sama-sama berfikir dengan beberapa point yang I akan sharekan untuk kita sama-sama berfikir. Okay, dalam ilmu hadis, makna sahih laghihi dalam ilmu hadis, makna sahih laghihi berarti hadis yang mempunyai kualiti hasan, iaitu hasan tu kira kualiti bagus, yang bagus, yang very strong, very kuat. Kerana hadis ni disupport oleh perawi-perawi yang mempunyai kualiti yang baik. Kita beralih ke hadis yang berikut, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang akan saling membunuh di dekat harta simpanan kalian, iaitu harta manusia. So harta kalian, harta manusia ni kita nak kena faham, nanti dia akan jelaskan. Mereka semua putera khalifah. Kemudian simpanan itu tidak dikuasai salah satu daripada mereka, hingga muncul bendera-bendera hitam dari arah timur. Lalu mereka akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Kata Sauban, lalu beliau menuturkan sesuatu yang tidak aku hafal. Kemudian beliau bersabda, jika kalian melihatnya, maka baiatlah dia, walaupun harus merangkak di atas salji, iaitu snow, kerana sesungguhnya dia adalah khalifah
Allah Al-Mahdi. Lagi satu riwayat, tu kat bawah semua ada reference Lagi satu riwayat, Ibnu Katsir menjelaskan tentang hadis tadi. Harta simpanan dalam hadis adalah simpanan Kaabah, iaitu Kaabah Kota Mekah. Ada inilah, kalau English diorang panggil black box lah, actually Kaabah. 3 orang dari putera khalifah akan saling membunuh untuk memperebutkannya sampai akhir zaman. Kemudian keluarlah Al-Mahdi dan dia datang dari arah timur, bukan dari Sardab Samira, sebagaimana dikatakan oleh orang bodoh dari kalangan Rafidah bahawa Al-Mahdi saat ini ada di tengah-tengah mereka. Ibnu Katsir menjelaskan lebih lanjut tentang bendera hitam pula. Beliau didukungi oleh masyarakat dari timur, menegakkan kekuasaannya, memperkuatkan pasukannya, dan saat itu bendera mereka berwarna hitam yang melambangkan kerendahan diri, sebagaimana bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berwarna hitam yang bernama Al-Uqab. Ni hadis yang kita boleh tengok reference kat bawah juga. Dan hadis yang seterusnya daripada Ali bin Abi Talib bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdi termasuk golongan kami, ahli bait. Allah memperbaikinya dalam semalam. Okay, you all have to remember the perkataan semalam, satu malam. Okay, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nombor 655, hadis oleh Ibnu Majah, hadis nombor 4223 dan seterusnya. Ada beberapa keterangan ulama tentang makna Allah memperbaikinya dalam semalam. Okay. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengata Allah menerima taubatnya. Okey, ini you all nak kena betul-betul ingat dan ataupun boleh refer balik bila penghujung video ni, you all boleh refer balik. Allah menerima taubatnya dalam semalam, memberikan taufik dan ilham serta petunjuk untuknya. Sebenarnya dia tidak seperti itu sebelumnya. Okay, I repeat, sebenarnya dia tidak seperti itu sebelumnya. Seterusnya hadis nombor 5, keterangan lain yang disampaikan oleh Imam Ali Al-Qari, Allah memperbaikinya dalam semalam. Okay, dalam satu malam. Artinya Allah memperbaiki urusannya, mengangkat kemuliaannya dalam waktu satu malam. Dalam satu waktu di malam itu, di mana para tokoh masyarakat sepakat untuk membaiatnya sebagai khalifah. Penjelasan ketiga. Tadi penjelasan kedua ni, penjelasan ketiga, Imam Mahdi tidak tahu dirinya itu Imam Mahdi. Okay, dia totally have zero knowledge. Okay, dia tak tahu pun dia Imam Mahdi. Okay, ini pun nanti penghujung video ni saya akan jelaskan beberapa point insyaAllah. Okay, dia tak tahu dirinya tu sebenarnya Imam Mahdi. Dia tak tahu pun. Sebelum dibaiat sebagai Imam Mahdi, calon Imam Mahdi yang yang akan menjadi Imam Mahdi ni sama sekali tidak tahu bahawa dirinya adalah Al-Mahdi. Sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus Allah, dirinya tidak mengetahui akan menjadi nabi. Kesimpulan ini disampaikan penulis kitab Aliyah Al-Bashar. Dalam kitabnya beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Al-Mahdi bahawa Allah memperbaikinya dalam semalam, menunjukkan bahawa Al-Mahdi tidak tahu bahawa dirinya itu Al-Mahdi yang dinantikan. Sebelum waktunya Allah menghendaki untuk mengeluarkannya di masyarakat. Kes ini sama dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalui. Beliau tak tahu bahawa dia itu seorang nabi ataupun ada sifat kenabian hingga malaikat Jibril alaihissalam datang menemuinya di Gua Hira.
Kemudian beliau kembali menegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui bahawa dirinya adalah utusan Allah kecuali setelah datangnya Jibril alaihissalam pada beliau dan menyampaikan Iqra. Jadi lebih layak lagi yang terjadi pada Al-Mahdi. Dia tidak mengetahui bahawa dirinya adalah Al-Mahdi atau Imam Mahdi kecuali setelah Allah menghendakinya di tengah-tengah umat. Beberapa keterangan yang dijelaskan tadi tu, keterangan itu boleh disimpulkan bahawa Imam Mahdi keluar bila dia keluar di tengah-tengah kita, di tengah-tengah manusia ni waktu Mekah tu direbut. Okey, perkataan Mekah di dalam tafsir-tafsir yang lain yang saya baca, ada yang menyatakan harta warisan iaitu kunci Mekah. Ada juga yang mentafsirkan bahawa Kaabah tu merebut Kaabah. Ada juga mentafsirkan kekuasaan Saudi iaitu syariah Islam. Jadi kat sini banyak tafsir-tafsir which beberapa pandangan, tapi the main point kita nak kena tahu bahawa ada perebutan kuasa ataupun harta daripada tiga orang khalifah iaitu adik-beradik daripada yang sekarang ni Saudi King Saudi punya anak yang ada 3 orang termasuk Salman Muhammad bin Salman tu Okay, sebelum diangkat jadi Al-Mahdi, dia sendiri pun tak tahu yang dia tu Imam Mahdi. Kat situ dah jelaskan beberapa kali di dalam hadis sebelumnya. Jadi beliau menaklukkan Mekah bersama pasukan dia yang ada sekitar 300 orang 313 orang. Itu pun hadis tu I belum lagi jumpa yang sahih. I ada jumpa hadis tapi dia cuma refer tu hadis daripada Muslim sama Baihaqi, tapi tak ada nombor reference dia. Jadi I still tengah search reference hadis tu, then I boleh tengok perawi dia, sanad dia semua, baru I boleh tahu hadis tu hadis palsu, dhaif, sahih ataupun hasan. Okay, kita lanjut ke hadis yang nombor 6. Hadis berikut yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia tidak akan hilang atau tidak akan lenyap hingga seorang dari ahlul baitku menguasai bangsa Arab. Namanya sama dengan namaku. Okey, ingat sekali lagi, sekarang kita have to fokus tentang nama Imam Mahdi ni sama dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata sanadnya sahih daripada ini Musnad Ahmad sanadnya sahih daripada At-Tirmizi juga ada dia punya reference kat situ. Beliau berkata hadis ini hasan sahih. Yeah, I believe you all pun by now dah understand apa itu maksud sahih, hasan, dhaif dan sebagainya di dalam hadis, ilmu hadis. Dalam satu riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Bermakna nama Imam Mahdi ni akan bila dia keluar nama dia Muhammad bin Abdullah. Okay, so kita pun nak kena ingat poin ini Muhammad bin Abdullah. So kat sini ada 2 hadis sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda atau telah menyampaikan pada kita bahawa nama Imam Mahdi itu sama dengan nama Rasulullah. Kat sini Imam Ahmad commented, dia seorang yang sahih daripada hadis ni dia nak tahu dia punya jalur sanad dia semua. So Imam Ahmad commented dia seorang yang sahih, yang soleh, dan aku memiliki riwayat dari sahabat-sahabatnya. Komen dari Abu Hatim, dia kata ia terdaftar dalam catatanku sebagai orang yang jujur. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih dan dia tidak disebut sebagai orang yang banyak hafal hadis dengan keadaannya itu.
Komen daripada Al-Uqaili. Dia commented tidak ada apa-apa pada dirinya kecuali hafalannya yang buruk. Uqaili pula kata daripada hadis ni, yang menyampaikan hadis ni hafalannya buruk. So satu orang dah kasih negatif. Daripada komen daripada Ad-Darakun ni, dia kata di dalam hafalannya ada kelemahan. So ada dua negatif, dua positif. Dua kata sahih dan dua kata ada kelemahan. Lagi satu komen, dia berkata daripada Az-Zahabi, beliau sabit tu bagus dalam membaca qiraah, akan tetapi di dalam menyampaikan hadis beliau tidak demikian. Beliau perawi jujur namun sering salah hadisnya hasan. So dia perawi yang jujur namun ada yang salah, macam kurang tepat, tapi hadisnya level hasan. Dan beliau berkata lagi Ahmad dan Abu Zur'ah berkata Sika itu bagus. Tadi dah jelaskan maksud Sika. Dia pun berkata, lanjutkan, dia kata As-Syaikani meriwayatkan akan tetapi menggunakan penyerta yang lain. Maksudnya ada pihak yang ketiga, tidak menjadikannya sebagai landasan dan tidak pula diriwayatkan secara mandiri. Dan akhir sekali komen daripada Ibnu Hajar. Dia berkata Syaduk, beliau memiliki wam tu kira was-was, macam ragu-ragu, was-was, macam tak ada confident lah, ada ragu, was-was hujah di dalam qiraah. Sekarang kita boleh lihat ada beberapa komen macam mana kita nak tahu hadis ni sahih ataupun tidak, daripada rawi dan daripada ulama-ulama yang terdahulu yang cek jalur sanad dia, dia punya perawi siapa, to verify hadis ni sahih ataupun tidak. Tu cara kita mencari hadis. So because sekarang akhir zaman banyak orang sebarkan hadis-hadis palsu, hadis dhaif ataupun hadis yang lemah. And banyak terjadi, ustaz-ustaz kat Malaysia dah terlalu banyak, ustaz-ustaz kat Indonesia pun I tengok ada juga, ustaz-ustaz kat Singapore yang bila I dengar dan I tengok, I try to search, banyak mereka gunakan hadis yang dhaif ataupun hadis yang lemah, tapi mereka tak katakan, mereka buat ceramah, mereka tak sampaikan ini adalah hadis lemah ataupun hadis dhaif. Dia cuma sampaikan, dia kata hadis dhaif boleh gunakan kalau itu boleh memberi motivation. Itu another part yang kita perlu penjelasan. Hadis dhaif kita boleh pakai untuk certain thing, bukan untuk semua benda. Jadi banyak yang terjadi di akhir zaman ni, banyak orang yang share hadis-hadis, ustaz-ustaz and diorang bukan ustaz biasa-biasa, bukan biasa-biasa, they are not orang yang cuma belajar berapa tahun dia. They went to Al-Azhar University and banyak tempat, but they knew about this hadis, but tak tahu kenapa diorang macam takut, macam nak sembunyikan hadis ni dhaif ataupun apa. Dan bila kita email ataupun tegur diorang melalui message, they try to find a way, jalan untuk membenarkan benda yang salah ataupun benda yang tak ada. Jadi mereka kasih contoh ni, ulama tu kata ni, ulama tu kata itu. Jadi tak boleh kita based on ulama kata. Kalau ulama kata kita boleh consider, tapi kita pun nak kena tahu ulama yang mana yang kata. From there kita boleh check. Kalau dia kata daripada Baihaqi, kita boleh check Baihaqi ada cakap tak pasal ni, dan kita boleh check lagi Baihaqi dapat daripada siapa. So that is how kita boleh pastikan bahawa apakah hadis-hadis ini dhaif, hasan ataupun sahih. Kita lanjut dengan hadis yang berikut. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu an bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir umatku akan keluar Al-Mahdi. Allah menurunkan hujan kepadanya, bumi mengeluarkan tumbuhannya, harta akan dibagikan secara merata, binatang ternak berlimpah dan umat menjadi mulia. Dia akan hidup selama 7 atau 8. Sanad hadis ini sahih, akan tetapi keduanya tidak meriwayatkannya dan disepakati oleh Az-Zabi. Okay, kat sini I have to pause sekejap because kat sini hadis yang semua I tengok kebanyakan translation I ambil translation daripada Indonesia, daripada Malaysia, daripada Sudan, daripada Riyadh, daripada Mesir and a few others like Morocco ni semua I tengok translation both in English, bahasa Melayu and bahasa Indonesia. Tapi when comes to bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, especially bahasa Indonesia, dia punya hadis tu ada perubahan, ada something yang mereka tambah. Walaupun hadis tu sahih, tapi penjelasannya tu, translation dia akan tambah, which is very very dangerous because untuk orang yang tak faham atau tak tahu, dia ingat ini adalah dalam hadis. Jadi itu yang boleh merosakkan, dan ini adalah termasuk fitnah yang paling besar. Kita memfitnah, bukan memfitnah orang biasa, tapi kita memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, salah satu hadis tadi yang mengatakan Rasulullah bersabda tentang dia akan datang selama 7 atau 8. Tapi apabila kita tengok buku-buku hadis yang translation bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu Malaysia, kita akan lihat ada kurungan, ada bracket 7 atau 8 tahun. Mereka gunakan tahun. Ada yang kata 7 atau 8 Hijriah. Jadi kita tak tahu spesifik. Rasulullah kata 7 atau 8 itu referring to 7 atau 8 hari, 7 atau 8 minggu, 7 atau 8 bulan, 7 atau 8 tahun. Kita tak tahu. So kita tak boleh assume 7 atau 8 tahun. Sedangkan kita tak tahu dan Rasulullah cuma sabda 7 atau 8. So kat sini kita nak kena berhati-hati. We just take it as, kita jangan fokus pada berapa lama Imam Mahdi itu ada, tapi we take apa yang Rasulullah sabda 7 atau 8. Kita teruskan. Al-Albani berkata, ini adalah sanad yang sahih. Rawinya sikat. Sikat itu bagus. Okay. Hadis yang seterusnya, hadis nombor 9 ni agak panjang sikit and ni last punya hadis yang I share sebelum I share poin-poin yang kita harus tanya pada diri kita. Okey, dari Abu Sa'id radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan Al-Mahdi yang diutus saat manusia berselisihan dan banyaknya keguncangan. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi dengan kelaliman. Kelaliman tu actually macam kekejaman, cruelty dan kezaliman sebelumnya. Penduduk langit dan penduduk bumi meredainya. Ia akan membagikan harta dengan cara sihah. Sihah tu merata-rata, everywhere. Dia spread around, distribute everywhere. Lalu seseorang bertanya kepada beliau, apakah sihah itu? Beliau menjawab, dengan merata di antara manusia. That means everyone dalam dunia ni dapat, insyaAllah. Lalu beliau bersabda, dan Allah akan memenuhi hati umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kekayaan, dengan rasa puas dan satisfaction, meliputi mereka dengan keadilan sehingga dia memerintah seorang penyeru. Maka penyeru itu berkata, siapakah yang memerlukan harta? Lalu tidak seorang pun berdiri kecuali satu orang. Imam Mahdi berkata, temuilah penjaga gudang, that means the security, orang yang jaga harta tu, dan katakan kepadanya, sesungguhnya Al-Mahdi memerintahkanmu untuk memberikan harta kepadamu. Kemudian dia, iaitu penjaga tu, berkata kepada
kepadanya, ambillah sedikit. Sehingga ketika dia telah menyimpan di pangkuannya, harta tu dia letak kat pangkuannya dan menampakkannya, dia menyesal. So dia dah ambil, dia rasa menyesal. Dan dia pun berkata, aku adalah umat Rasulullah SAW yang jiwanya paling rakus, yang paling tamak, macam nampak harta dia nak ambil. Okay, ini pun sebenarnya kita tak, benda ni bukan terjadi apabila datang Imam Mahdi. Even sekarang kita tengok banyak orang yang ada sifat rakus, especially bila kita nampak video-video ataupun anything lah tentang duit. Orang ni kasih duit, wah best sih, ni kat mana, ni boleh dapat duit oil, ataupun ada anything berkaitan dengan harta dunia ni, kita jadi macam tamak, macam nak cepat ambil, nak cepat dapat, takut ketinggalan. Kerana kita punya nafsu ni, kita lupa yang kita actually terjerumus dengan dunia, kita dah jadi hamba dunia. And all these people lah, kebanyakan yang kena scam. Yang banyak kita lihat orang kena scam tentang beli emas, tentang sistem jadi kaya, tentang piramid, tentang everything. Diorang tolak benda yang haram ni, diorang halalkan, cari jalan, tapi ni halal, tapi ni boleh, tapi mereka sesuaikan dengan apa yang mereka nafsu mereka nak. Jadi benda ni menjadi satu masalah. Okay, kita continue. Beliau berkata, lalu dia membalikkannya dan harta dia pulangkan dan harta itu tidak diterima. Ini tidak diterima oleh orang yang jaga harta tu. Maka para penjaga gudang harta berkata kepadanya, sesungguhnya kami tidak menerima apa-apa yang telah kami berikan. Bermakna bila dia dah kasih, dia tak boleh ambil balik. Demikianlah yang akan terus terjadi selama 7 atau 8. Okey, kat sini ni hadis, I letak bracket kat situ, yang ada 7 atau 8 tahun atau 9 tahun. Okey, ini yang ada dalam bracket ni yang I jumpa. Hadis, nombor hadis semua betul, tapi translation dia bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, mereka tambah perkataan 7 atau 8 tahun atau 9 tahun. Daripada mana diorang dapat 7 atau 8 tahun atau 9 tahun? 7, 8 ataupun 9, sedangkan hadis kata 7 atau 8. Dan juga perkataan tahun, daripada mana diorang dapat the idea is tahun. Can be 7 bulan, can be 7 minggu. So kita tak tahu, wallahu alam. Okay, kemudian tidak ada lagi kehidupan yang baik setelah itu. Atau beliau berkata, kemudian tidak ada lagi hidup yang baik setelahnya. Hadis ini menunjukkan bahawa setelah kematian Al-Mahdi akan muncul keburukan dan berbagai fitnah yang lebih besar. Okay, hadis yang berikutnya daripada Al-Haythami, dia berkata, yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan selainnya dan sahabat-sahabat yang lain dengan banyak ringkasan, banyak yang diringkaskan dan diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad-sanadnya. Ahmad itu Imam Ahmad. Abu Ya'la dengan sangat diringkaskan dan para perawinya keduanya sikat. That means still kuat, masih bagus. Yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, Jabir sahabat, dia langsung jumpa Rasulullah. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isa bin Maryam turun, lalu pemimpin mereka iaitu Imam Mahdi berkata, salatlah mengimami kami. So Imam Mahdi suruh Nabi Isa menjadi imam. Lalu Nabi Isa berkata, tidak, sesungguhnya sebahagian dari kalian adalah pemimpin bagi sebahagian yang lainnya, sebagai suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini, iaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni kita secara jelas kita boleh nampak apabila Nabi Isa turun, waktu tu Imam Mahdi nak mengerjakan solat. Imam Mahdi suruh dia jadi imam, tapi dia tak nak. Dia kata dia suruh Imam Mahdi because dia apabila Nabi Isa datang pulang ke dunia ini, dia mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ibnu Ibnu Qayyim berkata ini adalah sanad yang jiyad. Dalam ilmu hadis, maksud jiyad tu adalah baik, berkualiti. Rantai perawinya dalam hadis ni memiliki kualiti yang very high, yang tinggi. Kerana setiap perawi ada orang-orang yang adil, sabit tu memiliki ingatan yang kuat, yang dia punya memory bagus, dan sanadnya bersambung tanpa cacat. Sanad dia bersambung-sambung sampai ke orang ataupun sahabat yang berjumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So far, hadis about umur Imam Mahdi, yang banyak orang kata Imam Mahdi datang, bila datang umur dia 40 tahun ni semua. Okey, saya belum lagi jumpa hadis yang sahih atau hasan yang menyatakan Imam Mahdi datang apabila umur dia 40 tahun. Banyak riwayat yang menjelaskan, salah satu daripada I lupa siapa tadi, I tak tulis. Okey, banyak hadis-hadis yang lemah meriwayatkan bahawa umur Imam Mahdi ada 4 version. Ada yang kata antara 30 hingga 40 tahun. So Imam Mahdi bila datang umur dia sekitar 30 hingga 40 tahun. Another riwayat kata umur dia 40 tahun. Bila datang tu umur dia 40 tahun. Ada riwayat yang mengatakan umur dia 51 hingga 52 tahun. Antara 51 atau 52 tahun bila Imam Mahdi datang. Dan ada lagi satu riwayat yang kata umur Imam Mahdi tu 60 tahun. Jadi jalur sanadnya yang I cari tadi semua berbeza-beza. So hadis tu semua lemah. Jadi kita tak tahu umur Imam Mahdi tu berapa. Jadi apabila ustaz-ustaz di Nusantara ni, apabila mereka share tentang mereka sampaikan hadis Imam Mahdi bila datang umur dia 40 tahun. So dalam ceramah-ceramah dia kata 40 tahun. Dia tak katakan hadis ni lemah, dan ada beberapa riwayat yang kata Imam Mahdi akan datang pada umur sekitar 30 atau 40 tahun. Ada yang katakan 51 atau 52, ada yang mengatakan 60 tahun. Dia tidak menyatakan ini. Mungkin dia lebih sesuai dengan 40 tahun, dia kata 40 tahun. Jadi bila kita buat ceramah, maksudnya ustaz-ustaz profesional, bila dia nak buat ceramah disampaikan, dia mesti sampaikan juga hadis ni lemah, dia punya level, kualiti hadis ni lemah, sahih, dhaif ataupun apa. Jadi daripada situ jemaah akan faham, dia akan dapat ilmu. Kalau kita share dan mereka tak boleh tanya dalilnya, nanti ustaz-ustaz rasa tersinggung. Kenapa nak dalil? Kenapa? Dia rasa insulted. Tapi kalau dia betul jujur, dia akan sampaikan apa yang ada, yang tertulis di dalam hadis. Okey, sekarang time tu kita semua berfikir tentang siapakah Imam Mahdi. Okey, ini bukan my pandangan, tapi apa yang I nak kita sama-sama berfikir. Dan mungkin I believe you all ada belajar agama, ada banyak ustaz-ustaz yang you all selalu jumpa, mungkin boleh tanya mereka soalan-soalan seperti ini. Okey, setelah kita membaca beberapa hadis tadi, okey, first kita nak kena tahu ciri-ciri Imam Mahdi. Okey, apa yang ciri-ciri yang wajib Imam Mahdi ada, ataupun seseorang tu apabila dia jadi Imam Mahdi, dia punya quality yang wajib dia ada. Kalau macam dia bodoh, dia tak boleh jadi Imam Mahdi, ataupun dia penakut, dia tak boleh jadi Imam Mahdi. So quality yang wajib Imam Mahdi ada, seperti seorang pemimpin, dia kuat, dia very smart, very intelligent, knowledgeable, dia very strong and fit because dia nak kena pergi perang. Dia could be dia very young, young, dia masih strong, dia mesti ada ciri-ciri keberanian, dia juga berani. Jadi ni ciri-ciri yang Imam Mahdi wajib ada. So kita bear in mind about this. So now the question is, bila kita lihat tadi hadis-hadis, Rasulullah sabda, Allah akan menyucikan dia atau memuliakannya dalam masa semalam. Okay, semalam can be pada waktu malam, satu malam, ataupun sehari pun boleh kira semalam, dalam one whole day. Okay, itu poin pertama. Jadi poin kedua, apabila kita melahirkan anak, okay, because Imam Mahdi dia tak tahu pun dia itu Imam Mahdi.
Tapi kita try to fikir, kalau I punya anak dan my name nama contohlah my name Abdullah, dan I ada anak I namakan Muhammad. So bila I tengok hadis ni, ni Muhammad bin Abdullah, ni sama dalam hadis, orang dah start buat analogi dan mungkin anak aku jadi Imam Mahdi. Ini yang banyak yang orang-orang start to tafsir, sampai banyak yang kata ni Imam Mahdi ada kat Pakistan sekarang, ada dekat Indonesia, ada dekat, because diorang dah tahu siapa. Itu nombor dua. Bila kita lahirkan anak, kita tak tahu. Sedangkan Imam Mahdi dia pun tak tahu. So sekarang dia punya clue dah ada, dia patient dah ada bahawa Imam Mahdi nama dia sama dengan nama Rasulullah. So sesiapa pun manusia yang sekarang ni ada, apabila mereka tahu nama aku Muhammad, nama bapa aku Abdullah, ataupun aku dibinkan Abdullah, apakah aku Imam Mahdi? Kat sini poin nombor 2. Poin nombor 3, mustahil kita tak tahu nama kita sendiri. Orang-orang yang kata dia Imam Mahdi, mustahil kita tak tahu. Contoh, kita orang-orang biasa dan kita orang Muslim, dan bila kita tengok nama Imam Mahdi, mungkin aku tak, ataupun kawan aku ada yang nama dia Muhammad bin Abdullah, mungkin dia. Jadi kita ada banyak orang yang itu. That's why CIA since 2001 ni memang I dah lama lah I know about this. Since tahun 2001 tu, CIA try to search, CIA and FBI and lagi satu agensi try to search dalam dunia daftaran nama. That's why diorang keluarkan 5G, diorang keluarkan everything to get all the data. Yang kita pakai komputer ni semua, banyak orang kata kita try to hide our data ni semua, kerana kita nampak they are actually one of the thing yang mereka nak cari ni Imam Mahdi. Diorang cari kat mana tu Imam Mahdi, siapa tu orang yang nama Imam Muhammad bin Abdullah. Jadi sesiapa pun ada nama Muhammad bin Abdullah, dia akan disappear daripada dunia ni. Bermakna ejen-ejen ni akan terus tangkap dia, terus hilangkan. Tak tahu, penjarakan, bunuh atau apa-apa, wallahualam, kita tak tahu. So tu tentang nama. Jadi mustahil kita dah dapat this hint, kita dah dapat this hadis, kita jumpa orang nama Muhammad bin Abdullah. Now kita cakap tentang iman. Kita tahu keimanan tu boleh tak iman tu ditransfer. Contoh, my dad seorang ulama ataupun hafiz Quran, dan boleh tak ilmu hafiz dia dia terus transfer atau turunkan seperti wasiat, dia just transfer dah, macam DNA. Kalau kita ada diabetes, mungkin keturunan kita pun genetik pun boleh ada diabetes. So iman tak seperti itu. Jadi kenapa saya kata gitu, because when we see, itu dah jelas banyak orang yang parent dia from broken family, tapi anak dia alhamdulillah dapat hidayah, dapat jadi orang Muslim yang soleh. Ada juga parent yang soleh dan punya ibu yang solehah, tapi anak dia berkelakuan yang tidak bagus. Dan kita juga boleh lihat banyak para nabi yang anak dia atau keturunannya menjadi kafir, seperti Nabi Nuh, Nabi Lut dan banyak lagi. Jadi kita juga tahu bahawa Imam Mahdi datang daripada jalur keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak semestinya daripada jalur Rasulullah tu semuanya Muslim. Ada juga yang mungkin murtad, ada juga daripada penyembahan berhala dia terikut yang lain, ada juga yang kafir. Ini bukan menuduh tapi we try to think, because ada banyak bukti bahawa banyak para nabi yang anak keturunannya tu bukan Muslim. So kita dah dapat itu. Jadi soalan yang seterusnya, bila kita dah tengok kat sini semua ni, kita cuba fikir secara logik. I tak nak you all agree with me. Seseorang yang tidak tahu dia tu akan terpilih menjadi Imam Mahdi, dia pun tak tahu nama dia Muhammad bin Abdullah, dia pun tak tahu. Because kalau dia tahu, of course dia dah rasa diri dia tu Imam Mahdi. Sekarang dia pun tak tahu nama dia Muhammad bin Abdullah. Jadi dia tak tahu nama dia Muhammad bin Abdullah. Dia juga tak tahu bahawa dia adalah Imam Mahdi. Tapi
kemungkinan orang ni adalah seseorang yang very intelligent, very smart. Mungkin dia seorang atheist. Orang atheist dia scientist. Dia seorang atheist, dia ahli sains, dia very strong, very intelligent, very smart. Walaupun dia atheist tapi dia percaya ada Tuhan. Cuma dia tak tahu siapa tu Tuhan, dia belum lagi dapat hidayah. But dia ada semua ciri tu. Dia kuat, dia very smart, very strong, very intelligent, dia adil. So because kita boleh lihat banyak orang-orang yang bukan Muslim tu lebih adil. Banyak, kalau kita lihat secara normal orang-orang kafir seperti orang Chinese tu, diorang lebih jujur, lebih keep to their promise compare to orang Muslim sendiri, orang Melayu sendiri, Melayu Nusantara. Kalau kita lihat tak semua tapi banyak orang Muslim mungkir janji, tak jujur banyak. Tapi when we do business with Chinese ni, diorang ada yang jujur, banyak juga kebanyakan jujur, diorang tepat janji ni semua. Jadi kat situ yang tadi saya kata, orang ni dia tak tahu diri dia siapa tu, sehingga kemungkinan satu hari nanti dia mendapat hidayah. Dan bila dia dapat hidayah tu, waktu tu Allah akan mengubah dia, mensucikan dia, mendapat hidayah. Dan apabila seorang kafir dia memeluk agama Islam, kebanyakan, tak semua, kebanyakan dia akan mengubah nama tu, nama Muslim. Dan apabila dia mengubah nama Muslim, mungkin dengan hidayah yang dia dapat dan dia rasa kecintaan dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia choose to name dia punya diri Muhammad. Itu dia punya permulaan, dia namakan diri dia Muhammad. Dia suka dia sayang pada Rasulullah dan dia nampak kebenaran. So after that, orang kafir ni ataupun mu'alaf, apabila dia convert to Muslim, dia punya nama bila dia nak choose bin akan menjadi Muhammad bin Abdullah, hamba Allah. Dan daripada situ Allah menyucikan dia, tak tahu dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana, kita tak tahu cara dia. Dan mungkin daripada situ baru dia sedar apabila orang membaiatnya di tengah-tengah Kaabah. Jadi kat sini bukan I kasih I punya analogi ataupun I punya pandangan ataupun apa. I cuma share untuk kita sama-sama berfikir. Tapi yang the most important is tentang Imam Mahdi, kita tak perlu tunggu, kerana sudah dijanjikan dia akan turun. Orang-orang yang selalu menunggu Imam Mahdi ni orang-orang yang lemah, penakut, tak cukup iman dan tidak mau belajar agama. Jadi mereka dah lemah, orang give up. Kebanyakan orang-orang yang dah give up, and Allah paling benci orang yang putus asa. Jadi bila dia dah give up, dah tak boleh apa, kita tunggulah Imam Mahdi datang. Jadi banyak orang discuss tentang Imam Mahdi. Oh, ini mungkin ni Imam Mahdi nak datang. Dia tahu about Imam Mahdi because diorang takut. Diorang tu orang-orang yang suka give up. Jadi diorang mengharapkan Imam Mahdi datang untuk tolong diorang. Tapi diorang tak nak buat persiapan untuk akhir zaman, untuk diri mereka, untuk akhirat ataupun untuk alam kubur. Because belum tentu kita dapat jumpa Imam Mahdi. Mungkin sekejap lagi kita mati. Kita tak buat preparation untuk kita punya alam kubur, akhirat, tapi kita nak tunggu-tunggu Imam Mahdi untuk selamatkan kita. Dah jelas kita orang-orang yang malas nak belajar tentang ilmu agama. Kita tak nak dekatkan diri kita pada Allah, tak nak ikut sunnah. Kita orang-orang yang terlalu santai dengan kita punya comfort zone, sampai kita malas untuk ini, dan kita cuma mengharapkan, macam orang-orang Kristian, dia cuma mengharapkan Jesus help me, Jesus will save me, Jesus, tapi dia masih buatkan ini. Jadi kita tak payah tunggu Imam Mahdi. Imam-imam di masjid setiap hari tunggu kita, orang lelaki. Imam masjid semua tunggu. Tak ada pun orang datang. Subuh tak ada, maghrib, solat Jumaat okey lah, alhamdulillah. Solat raya, wow, banyak. Imam-imam masjid tunggu kita tak datang, tapi kita nak tunggu Imam Mahdi. And the funny thing is, imam tu seorang pemimpin. Imam di rumah tu, seorang suami menjadi imam. Isteri-isteri tak semualah, tapi ada segelintir isteri-isteri, anak-anak tak nak dengar cakap imam. Dia tak nak patuh, tak nak taat dengan imam, tapi tunggu Imam Mahdi. Jadi imam yang kat depan mata ni, kita tak nak taat, kita tak nak ikut. Kita tunggu Imam Mahdi yang belum tentu kita dapat jumpa.
So daripada sini semoga kita dapat berfikir, dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rajin-rajin. Kalau kita malas nak baca Quran, kadang memang kita rasa malas, tapi sekarang senang. Dulu alasan malas because nak ambil buku, Quran, nak buka, nak baca. Sekarang very senang. Dalam bas, dalam aeroplane, bila kita nothing to do, kita boleh buka sekejap dan baca Quran. Very easy dah. Tak payah nak cari Quran, tak payah nak dulu travel nak kena bawa Quran kecil, semua leceh. Sekarang semua dah dekat phone. So kalau kita malas juga nak baca Quran, kita basahkan lidah kita dengan berzikir setiap kali. Kita tengah kerja, tengah jalan, tengah apa pun, kita rajinkan berzikir, ingat Allah. Takut dengan Allah bukan takut Allah tu berkuasa. Takut dengan siksaan yang Allah beri apabila kita buat Allah murka. Jadi kita sayang Allah, at the same time kita takut Allah. Kita sayang Rasulullah, maka kita ikut sunnah-sunnah Rasulullah. Dan apa yang dilarang, kita jauhkan diri kita dalam perbuatan-perbuatan bid'ah dan perbuatan-perbuatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohi. Semoga video ini memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.